Video ni saya rekodkan khas untuk founder-founder bisnes yang masih lagi struggle untuk mencapai top tier 7-figure business. Bermaksud anda mungkin dah buat bisnes bertahun-tahun, tetapi kenapa susah kita nak masuk kepada the next level, the next figure. Okay? Jadi top tier 7-figure business yang saya maksudkan kat sini, contohnya bila anda dah daripada berpuluh ribu sebulan and then dah masuk ke 100k sebulan and then 300k sebulan and then 300k tu nak naikkan lagi. So itu dalam masa setahun anda punya annual sales dalam kategori 7 figure. Tetapi macam mana nak naikkan lagi kepada top tier lagi? Contoh mungkin 2 juta setahun and also kita nak naikkan kepada cumulative annual sales 3 juta and then 4 juta and then seterusnya. Ramai business owner yang berfikir kalau kita spend lebih banyak, kita hire lebih ramai, kita buat lagi banyak content untuk menggahkan lagi marketing, which is true. Benda tu anda pun secara jelas dah nampak benda itu memberikan kesan dan impact. Tetapi realitinya marketing tanpa sistem ianya bagaikan kita isi air dalam baldi yang bocor. Masuknya banyak, keluarnya pun banyak. Jadi no question and no wonder lah kenapa hujung bulan kita still rasa sesak. So bayangkan bisnes anda berjalan seperti mesin. Mesin yang efisien and stable, dia boleh berjalan dengan sendirinya tanpa kita perlu kena gerakkan each part of it dan dengan minimum supervision. Jadi kalau anda dah hire team and anda sendiri pun masih sibuk lagi sebab nak kena babysitting team, jadi kat mana salahnya? Kat sini kita bukan nak cari salah tetapi kita nak cuba berikan solusi. Jadi kalau anda mencari jawapannya adalah pada sistem. Hanya apabila semua marketing, semua sales dan semua jenis strategi dan taktik yang anda cuba buat sampailah anda boleh capai ke level bisnes yang sekarang ini memang betul-betul menjadi, tetapi mungkin susah nak naik ke top tier seterusnya, jawapannya adalah sistem. Ada satu quote ni mengatakan bahawa kita tidak rise, we don't rise to the level of our goals, tetapi kita akan jatuh to the levels of our system. Bermaksud kat sini sistem sangat memainkan peranan yang penting. Tetapi ramai orang banyak pula lah definisi sistem itu apa. Okay? So saya nak kongsikan satu klip video di mana ini adalah satu sesi group session, iaitu sebuah workshop yang saya buat secara live dalam saya punya inner circle yang saya panggil dia M to M Club, Marketing to Millions Club, di mana saya bantu mereka untuk bina personalized roadmap yang khas untuk bisnes mereka, and then kita akan bincang macam mana nak buat action plan, implementation plan supaya benda tu makin lama sebenarnya makin powerful. Jadi sesi one-on-one pun ada, dan apa yang saya nak tunjukkan nanti adalah klip sesi group coaching di mana saya menyampaikan apakah yang sepatutnya anda kena tahu dan kena buat untuk mencapai top tier 7-figure business. Namun saya tak dapat nak kongsikan seluruhnya, saya hanya kongsikan separuh, tetapi saya percaya dengan separuh ini pun sudah boleh membantu anda sendiri untuk improve apa yang sedia ada. Kerana apa? Kerana bukan saja bercerita tentang sistem bisnes, tetapi dalam topik yang saya nak kongsikan ini adalah kepada pendiri bisnes itu sendiri. Kerana kita lah orang yang paling penting untuk grow the business, untuk membina sistem dalam bisnes. Tetapi macam mana kita nak bina sistem dalam bisnes kita kalau kita sendiri, diri kita sendiri tidak bersistem? So let's go, jom kita tonton video tersebut. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua M2M members. Sebenarnya saya memilih juga topik apa yang perlu untuk diletakkan di sini. Sebab kalau tanya saya kan, sepanjang saya buat courses daripada dulu lagi daripada tahun 2015, topik pertama yang saya letak mesti always about mindset. Sebab mindset ni antara benda yang paling penting lah. Mindset ni akan memberikan apakah yang kita buat seterusnya, akan efek dia berbeza apabila kita ada mindset yang lebih betul daripada mindset kita yang mungkin kurang betul sekarang ni. So masing-masing ada mindset yang berbeza, daripada cara yang berbeza, dan daripada situ kita nak cuba meletakkan mindset kita di tempat yang betul supaya kita apa? Supaya kita berada dalam satu page yang betul lah. Tapi dalam masa sama juga bila saya nak letak pasal mindset ni, dia agak terlalu teori, dan saya juga melihat kat situ kita nak cut short juga, and then saya bawa kepada mindset. Tapi mindset yang saya nak letakkan ni dia ada berkaitan dengan sistem ataupun tajuk utama yang saya nak letak, iaitu apa yang kita nak bina sekarang adalah sistem. Sebab kalau tanya saya, yang membezakan
antara korang sekarang ni dengan juga korang yang baru mula adalah sistem yang mungkin dah upgrade sikit lah. Sebab kalau at least korang yang dekat sini ni dah level yang pasang, kalau saya letakkan dekat saya punya website tu kan, start leverage scale, korang dah bukan level start lah kan, start tu dah lama dah. Sekarang ni leverage scale tak jadi, leverage balik. Jadi sekarang ni kita nak berada dalam keadaan yang kita nak lebih baik adalah dengan sistem. Cuma definisi sistem tu dia terlalu sedap didengar dan definisi orang pun berbeza kan. Oh, semua orang cakap sistem, tapi sistem tu apa? Sistem tu nak merongkaikan apa? So kat situlah yang saya cuba nak membantu. Sebabkan apa kita nak buat seterusnya, it's all about building and memudahkan sistem tersebut. Sistem ni juga antara benda yang buatkan banyak company jatuh, termasuklah, tak perlu pandang jauh, termasuklah company saya sendiri. Ada satu quote tu, dan bila saya baca quote ni, dia betul-betul kena dengan keadaan saya dan mungkin anda semua yang pernah jatuh bangun daripada bisnes. Sebab orang bisnes ni, kita berangan macam kayangan kan. Kalau dalam video yang pertama saya cakap kan, kita berimpian macam-macam. Tetapi kenapa kita buat goals dan kita buat fokus, kita nak buat angka macam ni, kita nak capai angka macam ni. Tetapi kenapa benda tu macam tak nampak? Sebab kita hanya fikir pada goal saja, tapi apakah rangka-rangka untuk ke arah situ adalah memerlukan sistem. Faham tak? Jadi, kalau sekarang ni, setiap company dia mesti ada goal, ada vision, ada mission. Tetapi, kenapa sampai sekarang tak capai goals tersebut ataupun kita rasa macam makin jauh ataupun mungkin dah capai, alhamdulillah, tahniah. So, sekarang ni, quote tersebut adalah kita tak jatuh at the level of our goals. Kan orang kata kalau nak target lah capai tinggi-tinggi sikit. Kalau jatuh at least tengah-tengah. Masalah tak tengah-tengah pun, bawah lagi. We don't fall at the level of our goals, tapi we fall at level of our system. Jadi, sistem ni memainkan peranan yang sangat penting, apatah lagi membezakan korang di level 6 figure ke 7 figure ke, even nak masuk ke 8 figure nanti. Saya harap korang semua faham apakah maksud 7 figure tu. Sebabkan bagi saya benda ni pun antara benda yang agak jarang orang faham lah. Sebelum saya masuk pasal sistem ni, kita nak sentuh sikit lah tentang definisi 7 figure ni adalah untuk bahagian tahunan. Maksudnya kita punya kutipan sale kepada tahunan tu adalah 7 figure. So basically mostly kat sini adalah level 7 figure lah. Dan juga maksudnya korang dah level 7 figure, walaupun mungkin sales bulanan adalah 5 figure. Sebab nanti kalau korang borak-borak dengan orang-orang bisnes level-level lain nanti, korang tak cakap ada bulan-bulanan ni, korang just cakap collection, profit per year, berapa dividen. Tapi tak apa, kita masih lagi nak dapatkan sistem supaya kita dapatkan level-level yang seterusnya. Asalnya saya nak cerita pasal mindset saja, which is you, kita. Sebab kan tanpa kita yang bersistem, kita tak boleh nak buat sistem. So itu adalah point penting. So sistem tu apa? Sistem tu senang kata dia adalah satu proses daripada satu point kepada satu point. Paling jelas function dalam sistem, mungkin ada engineer kat sini. Saya pun belajar engineer tapi tak sempat nak jadi engineer. Dan kita ada belajar yang bahawa sistem ada terbahagi kepada 3 komponen yang paling penting dan paling asas lah, iaitu input. Kita masukkan sesuatu and then kita adanya proses and then kita adanya output. A bad input will give a bad output. As simple as that. A good input will give a good output. Cuma kat sini kita akan fokus pada 3 je, tapi ada lagi komponen keempat yang juga penting, ialah feedback loop. Contoh input. Kita ada department kita, ada marketing, ada sale, ada operation, mungkin ada customer service, mungkin ada lagi beberapa department lain, business lain department, tapi mostly itulah. Contohlah ambil marketing. Kita fokus pada marketing 2 million. Apakah objektif untuk marketing? Apakah output yang kita nak daripada marketing? Kita nak leads, ataupun ada yang nak dapatkan sale, ada yang nak dapatkan appointment. So, apakah input yang kita kena letak? Input kita, contohlah kita buat apps, ataupun kita buat content. And then, itu adalah proses macam mana nak dapatkan proses-proses marketing tu. Tapi, apa nak kita kena input? Research pasal kita punya customer avatar. Macam mana kita punya offer, macam mana kita punya pricing. Kalau ingat 5M, M yang pertama adalah modal tu sendiri. So, baru buat proses. And then, kita dapat leads. And then, kita dapat sale, ataupun dapat appointment. And then, kalau setakat itu saja, kebanyakan orang, ataupun business owner, kenapa dia rat race? Jom kita try lah buat. Kita main langgar dinding kan. Green color brand, jenis yang langgar dinding ke apa semua tu. Jadi, end up akan patah balik. And that's why you are stuck. So, cara nak unstartkan dia adalah dengan adanya feedback loop. Feedback loop ni apa? Adalah as simple as data recording yang kita dapatkan daripada output. And journey yang ni kita recordkan berapa expand, berapa content keluar dan berapa lama siap. And then, apakah output dia, berapa cost per lead, berapa cost per sale. And then, baru kita boleh dapat improvise, kita perbaiki input dengan kita adanya feedback loop. Feedback loop ni apa? As simple as kita tengok data, tengok metrik, tengok nombor. Okey ke tak nombor ni? Kalau okey, kenapa dia okey? Kalau tak okey, kenapa dia tak okey? Kebanyakan business owner, kita rasa tendency macam benda tu macam berat. So, otak kita, subconscious kita suka buat benda yang mudah. Benda yang mudah apa? Start idea baru. Buat try cara baru. Sebenarnya itu adalah procrastination
in disguise. Antara benda yang paling kill kita punya productivity adalah sebenarnya kita business owner menipu diri kita sendiri dengan kita buat benda-benda kecil yang sebabkan kita rasa kita nak buat kerja, tapi sebenarnya kita tahu ada satu kerja besar yang kita kena buat, tapi saja kita nak buat benda kecil tu, end up kita rasa kita buat kerja, tapi sebenarnya kita sedang mendelaykan, kita tengah postpone kerja. Dia macam bayangkanlah kita duduk kat sofa je sambil tengok Netflix sambil buat kerja. Itu sebabkan korang fokus pada low priority task. Alright, so far jelas tentang input, process, output, feedback. Ada soalan lah tentang ni teori ni lagi, ni still teori. Okay, last tapi dia tak banyak sangat, tapi dia mungkin affecting kepada diagram 4 ni adalah yang faktor yang kelima adalah external environment. Contohnya benda yang kita tak boleh nak kawal. Contohnya adalah market trends. Tiba-tiba pula market trend berubah sekarang ni, TikTok apa semua tu, and then economic condition, ada pula tarif baru. Tak kisahlah, kita banyak input benda-benda yang tak patut dan juga benda-benda yang membuang masa kita, dan terlalu banyak spend masa. Contohnya benda-benda yang macam politik, benda-benda yang update tentang luar negara, news, benda-benda yang tragik apa semua, dia akan affect kita punya otak juga. Itu input juga. Tapi kita as a business owner, okay lah, silakan nak tahu, tapi jangan terlalu banyak masa sampai benda tu mengganggu kita punya mental space. And then just kena tahu setiap tahun confirm harga naik, and kita semua bukan makan gaji. Nak tak nak harga naik, kita punya pricing pun kena naik untuk kita tampung lagi ramai orang yang boleh join team kita, supaya lagi dapat banyak memberi manfaat kepada orang luar sana. Semua sekarang ni menjual servis yang memberi manfaat kepada orang di luar sana. Okay, and then AI pun laju kat sekarang ni, macam kita nak adapt, and then macam mana law dengan kita punya tempat, and then tiba-tiba pula kompetitor kita yang tiba-tiba buat drastic action. Macam yang paling laju sekarang ni adalah kereta elektrik, daripada BYD, daripada macam-macam. Belum baru China, bila China dah masuk sini memang lain macam kan dia punya competitor action. So adakah anda affected dengan kompetitor? Okay, and then seterusnya adalah macam mana customer feedback and expectation. Tiba-tiba pula viral pula benda-benda tak elok pasal kita. Itu adalah external yang kita tak nak control. Tapi of course lah, kita kena improvise lah melalui feedback loop tadi. Kita kena mendengar lah apa yang benda-benda tak okay kita sampaikan. So saya juga minta jasa baik daripada korang semua. Kalau ada benda yang boleh improve dalam program MTM Club ni sepanjang ni, just bagi tahu saja saya. So saya sangat open kepada kritikan dan juga suggestion. Last sekali adalah self and team mismanagement. Ini benda yang satu-satunya yang kita boleh kawal dan improvise. Contohnya apa? Diri kita, self. Kita poor untuk memprioritikan benda. Kita tak tahu, kita just benda penting kot, kita buat lah. So tak ada idea, tak ada tempat, mungkin tak ada partner yang boleh kickboxing idea, yang boleh bertanya, yang dalam kita punya expertise juga. So kalau sekarang ni anda bersama dengan saya, anda ada peluang untuk kickboxing idea dengan saya, silakan. And then anda sebabkan dah terlalu buat benda yang low priority, anda dah burn out, dah penat, dah mental space otak yang duduk konsum politik aja, konsum benda-benda yang tak bermanfaat sangat, and then kita tak ada clarity. So itu jelas lah. Okay? Tapi kalau anda juga yang ada team, dah hire, tak clear pula role mereka, and then ada juga weak communication, terlalu banyak birokrasi yang membuatkan ada cost of communication dekat situ, and then juga a lack of ownership. Alright. So itu adalah sistem, dan juga sistem perlukan feedback loop. Contohlah, input dia sekarang ni anda join M2M Club, kan MLM, this is you. And then sekarang anda sedang melalui proses bersama dengan saya. Kalau anda perasan tadi, kenapa feedback loop ni semua saya akan minta data recording, data recording pasal marketing lah, sampai korang kena godek balik. Siapa yang tak susun data tu memang sakit lah, kena godek lagi 2 tahun 3 tahun lepas. Tapi ada juga, saya boleh kata 20% of you yang data dah cantik, minta data pun pak terus. Okay, laju. Tapi ada juga data-data yang mungkin belum lagi macam data penting yang mungkin terlepas pandang lah. Itu saya top up juga. Okay. So and then sebab tu bila kita nak buat feedback loop, nak optimize data, kena ada data dulu. And then baru sekarang ni anda sedang proses, and then saya mengharapkan you, bukan saja bisnes tapi yang penting adalah you menjadi better in system. Kalau paling tidak lah, kalau mungkin lah ada di antara anda semua yang mungkin akan join sekejap, akan join lama. Saya pun tidak meletakkan time frame untuk anda join ni berapa banyak, sebab setiap orang berbeza. Kalau anda rasa dah tak perlu, dah tak nak continue, dan saya rasa at least you ada better system lepas you join. Kat situ saya memang open, benda ni adalah fleksibel lah, tak ada time frame semua. Kalau rasa boleh bermanfaat lagi, okay, silakan sambung. And then better you adalah output, and then juga better business punya output. Dan of course kita kat situ kita nak adanya feedback. So let's say lah after month 1 ataupun after week 1 pun anda bersama saja. So apakah feedback yang ada? So feedback sini adalah dua belah pihak lah. Mostly saya lah memberikan feedback. Okay, korang dah buat sekian-sekian, korang dah hantar task yang saya dah bagi, so saya pun memberikan feedback. Okay, next step. Okay, and then kat situ kita boleh perbaharui pula input kita. Benda ni adalah non-stop punya proses. Okay, dan sama jugalah kalau ada feedback dan juga benda yang boleh improve saya punya proses dan progress, silakan beri. Ini adalah kita, sebelum kita cerita pasal benda yang penting lah, sistem, pasal bisnes ke apa, mindset penting. Ada banyak topik mindset, tapi saya pilih ni dulu sebabkan benda ni sangat memainkan peranan. So dalam sejarah manusia sekarang ni, ada 3 sahaja benda yang memainkan peranan paling penting yang akan effect semua decision making dalam manusia. Nah, 3 ni juga adalah the top 3 ataupun the
the mother of all niche business kan. Kita buat niche kan, nak buat niche apa datang benda 3 ni je. Maksudnya itu apa, sebabkan 3 ni adalah the most evergreen, and then kat situ adalah sub lagi, and then kat sini daripada dulu sampai sekarang kita masih perlukan. Sebab tu kalau kita nak buat pun berdasarkan 3 ni. Dan bukan saja bila kita buat bisnes kita nak defer pada 3 ni, kehidupan kita pun berdasarkan 3. So ini apa yang saya letakkan. Mungkin ada tambahan, silakan boleh tambah sendiri. Contohnya kat situ, priority kita adalah health, wealth and relationship. So cuba fikir, korang punya niche sekarang ni dekat level mana? Ataupun mungkin gabungan antara health dengan wealth, antara wealth dengan relationship, antara relationship dengan health. Kenal kat sini ada yang doktor. So health, macam yang jual produk fizikal untuk buat duit lebih lagi dalam bidang wealth. Ada relationship kita dengan Allah. Jadi kat situ ada 3. Untuk buat 3 ni, kita ada 3 je benda yang kita punya resources, ataupun 2 lah sebenarnya kan. Time dengan energy, pecah lah, physical dengan mental energy. Kadang-kadang badan kita penat, mental kita tak penat. Saya mostly badan penat, tapi mental tak penat kan. Mungkin drive sana, drive sini kan, otak kita masih lagi fikir boleh sampai tak tidur malam. Sampai pernah satu malam tu memang saya dah nak tidur dah, apa salah otak ni tak ada nak stop kan. End up saya bangun, saya keluarkan dekat Figma, saya tulis, saya buat apa tau time tu, saya buat SOP tentang saya punya servis dulu. Mungkin ramai ada juga ada dia kan. So selagi saya tak keluarkan benda tu, alah macam susah pula kan. Contohlah, mental saya masih lagi energy kuat, tapi badan dah penat lah, dan dah nak baring kan. Tapi ada juga yang mental pula cepat pancit. So macam mana kita nak improve this limited resources? Bayangkan benda ni energy lah mostly, ada dia punya tank. Okay, tangki ni, tangki energy boleh dibesarkan, tangki masa tidak boleh dibesarkan. Contohlah dalam bahagian health, senang je, ingat balik input output. Health ada 3. Kalau anda rasa nak tambah lagi silakan. Mungkin kat situ mental health ke, tapi sebenarnya kat sini output dia adalah health. Cuma saya ada satu soalan. Okay, sini saya letak health ada 3 je benda yang kita kena jaga setiap hari, supaya apa? Business owner, founder, entrepreneur dapat betul-betul level yang optimum dan juga maksimum untuk kita buat kita punya kerja nanti. Otak kita ada kapasiti yang baik. Okay, contohnya sleep, food, exercise. Okay, saya tak nak cerita detail. Boleh cari guru-guru ataupun mana courses untuk get better sleep, untuk get better food, untuk get better exercise. Silakan. Tapi saya satu soalan. Sleep, food, exercise ni, which one is input, which one is output? Health tu input, ataupun sleep, food, exercise tu adalah input. So ingat tak, semua tu ada proses input, output, input, output. Jadi kalau input kita, sleep kita tak okey, output kita, hal kita bawa kepada kita punya wealth nanti, decision making dalam business juga, masa kita penat, kita nak layan family lagi, and then bad food, sama juga bad exercise atau tak exercise, and then bawa kepada health. Tiga ni akan besarkan tangki physical energy dengan mental energy. Okay, and then you have a very limited time untuk buat tiga-tiga ni. Jadi tiga-tiga ni antara penting, tapi of course lah ada lagi benda penting. And then juga relationship ni kita perlukan input daripada tenaga, masa tadi, untuk kita spend masa dengan 4 circle ni. Kalau ada lebih, silakan buatkan lebih. Tapi kat situ relationship kita dengan Allah, dengan family, termasuklah anak bini ke, mak ayah ke, adik-beradik ke, semua tu, dengan team, dan team business kita, dan juga community kita, 4 ni. And then bawa kepada macam mana kita nak spend masa dengan family kita, the most precious, dengan partner kita, dengan anak-anak kita. Kalau otak kita masih at business 24 jam, sebab apa? Sebab not doing okay, and then you pun tak jaga you punya health, and then masa pun banyak spend masa kat sini, tapi sebabkan apa? Sebabkan you tak jaga you punya health, you pun buat bad decision, ataupun dengan duit yang ada ni tidak di-invest kepada untuk upgrade diri you, untuk you lebih tahu untuk cara buat dengan lebih baik. Dan alhamdulillah korang invest dalam M2M. This is what we do, we will help insyaAllah. And then aku dia apa? Better quality time with family, dengan Allah. Dan juga ada juga masa kita perlu ziarah kita punya key player, team kita. Waktu raya ni kan, kalau ada team player, kita expect lah masa sikit untuk ziarah rumah dia, tengok keadaan dia. Dan juga community. Soalan saya kat sini, saya nak cuba masa kedua. Okay, dalam wealth ni saya letak 3. Kalau nak anda lagi silakan. Business, profit, investment, infak dan zakat. Soalan saya ialah, mana satu input, mana satu output? Yang lain setuju ke? So most likely, yes, betul lah tu. Cuma kat situ ada look sikit, just perbezaan pendapat sikit. So business profit dia bawa kepada kereta, upgrade lah kereta kan, pakai BLV takkanlah nak tambah satu hobi tadi, ataupun benda-benda yang Malaysia, silakan tambah. Tapi dalam masa sama ada benda lah penting. Sini carilah guru investment kat luar sana. And then juga kat sini sebenarnya ada juga yang meletakkan target. Contoh saya tengok anugerah yang daripada zakat kan, kepada entrepreneur yang dapat menyumbang zakat sehingga 1 juta ringgit. So benda tu untuk kita lah sebagai entrepreneur Muslim yang berjaya dunia akhirat insyaAllah, it's a good thing untuk kita pasang niat untuk letakkan 1 juta zakat kumulatif sampai. Tapi macam mana kita nak bayar zakat lebih kalau nak bayar gaji hujung bulan, kita rasa dah tercungak-cungak. Kat situ loop dia lah kat business profit ni,
bawa kepada investment. Investment apa? Bukan saja investment untuk membanyakkan duit kita lagi, tapi investment juga kepada diri kita. Macam mana you invest diri you untuk dalam program macam ni, dan juga program yang akan datang yang kena align dengan goal kan. Yang tak align dengan goal, saya dah kata saya mengharapkan sementara waktu supaya apa? Boleh fokus. Sebab apa? Masa kita tak banyak. Sebab tu 3 ni is the top 3, the golden triangle. Kalau tanya saya apakah yang saya nak letak kat tengah ni, is all about priority. Macam mana you nak prioritikan masa dengan Allah ataupun dengan family kalau masa you banyak kat sini. Tapi macam mana kita nak buat? Tak boleh nak buat apa-apa kan. Sebab kan macam mana kita nak spend masa nak buatkan family kita happy ataupun nak tampung bayaran bulanan, nak tampung, nak serve family kita kalau kita tak fokus kat sini. Sebab tu kita kena spend masa kat sini. Kat sini lah perangkapnya. So this is the non-ending. So insyaAllah kita cuba nak buat dengan apa? Sistem. Nak buat sistem tu kena adalah ilmu. Seorang invest ni adalah untuk ilmu. So kita kena buat step by step. Cakap teori mudah, tapi nak buat dia memang renyak. Cuma tak tahu nak buat, lagilah makin jauh lah kita daripada goal yang kita nak capai tersebut. So ini adalah idaman semua orang. Dan kenapa korang join pun insyaAllah mesti ada benda-benda yang kena kat sini. Cuma ingatkan input paling utama harian kita adalah sleep, food, exercise. So cari lebih lanjut. Kalau tanya saya nak invest duit sikit, beli course nak exercise ke, nak apa better diet ke, nak ada coach ke untuk diet ke, untuk food, silakan. So kita settle bahagian you. Mindset kita adalah tiga-tiga ni dia adalah satu sinergi. Masing-masing memerlukan each other. Tapi nak tanam kat sini kita kena fokus kita punya masa, kita punya limited resources. Kalau poin penting saya nak ambil sini dua ni. Masa kita kawal sekawal-kawalnya. You nak jadi level 1 juta ataupun level top tier 7 figure, kena banyak cakap no. Not yes lagi. Awal-awal saya start okay semua yes. Sekarang ni banyak no. Orang nak curi masa kita, no. Orang nak ajak kita mengopi, no. Kita tersilau nak beli kos baru, oh kata menjanjikan ni, no. Guard kita punya masa secara ruthless lah. Orang kan nampak kita punya tak baik apa, macam kurang ajar ke apa. Bukan dia kisah pun apa yang kita nak bayar hujung bulan. Tu kita fokus untuk kita guard kita punya masa dan juga mental capacity, iaitu energi kita. Pagi-pagi jangan tengok lah benda-benda yang menyerabutkan. Kau lah tiba-tiba lah gaduh lah suami isteri, ada yang sini partner suami isteri ataupun ada yang bukan. So kadang benda tu mengambil mental capacity yang tinggi, tapi nak tak nak tu korang kena sort lah kan. Itulah kan relationship. Alright, macam mana? So saya minta maaf awal-awal saya tak dapat nak kongsikan secara penuh sebab saya kena berlaku adil kepada mereka yang join program ini dan bayar untuk program ini. Tetapi jika anda suka perkongsian saya, anda bolehlah tengok saya punya website farami.my ataupun pergi dekat channel YouTube saya and go through banyak lagi topik-topik yang mungkin membantu anda dalam bisnes anda, dalam topik marketing, team management dan macam-macam lagi. Dan in case kalau anda betul-betul serius nak grow bisnes anda dah penat dah start dalam tempat yang sama, dah bertahun-tahun buat bisnes tapi masih lagi takut yang sama, dah cuba macam-macam, okey tahulah nak kena buat sistem, tapi macam mana, apakah step by step dia? Jadi saya personally nak invite anda untuk join saya punya personalized coaching one-on-one, di mana ianya bukan typical coaching macam 1-2 hari sahaja. Ini adalah program bulanan di mana kita akan duduk sekali dan kita buat personalized roadmap bersama dan sesuai untuk keadaan bisnes anda sekarang. Di mana selepas itu kita akan buat action plan, implementation program, apakah yang kena buat step by step mengikut priority yang sepatutnya. Dan selain itu juga ada group session macam yang saya tunjuk tadi. Anda ada access personal WhatsApp dengan saya untuk anda terus bertanya soalan, and then saya dapat memberikan direct feedback supaya anda tak rasa seorang-seorang. Jika anda ada decision nak kena buat, anda mungkin perlukan second opinion, you are welcome untuk contact saya. Namun oleh kerana program ini sangat mengambil masa saya yang sangat limited, saya buka intake setiap bulan tetapi saya limitkan hanya beberapa slot sahaja setiap bulan kerana saya nak memberikan the best quality kepada mereka yang dah join. Jadi, jika anda betul serius, anda klik link yang ada di bawah video ini ataupun pergi je dekat farabi.my untuk dapatkan info lanjut. Namun, jika anda belum ready lagi, jangan risau. Memang saya provide konten yang sangat deep, kadang-kadang tu level masterclass yang anda kena bayar kat luar sana, tetapi percuma je saya share dekat saya punya website juga farabi.my ataupun dekat di YouTube channel ini dan juga akaun social media saya. Jadi jika anda belum follow lagi, kenapa belum? Klik butang follow sekarang dan tonton video yang ada selepas ini, iaitu yang ini dan juga maybe yang ini, boleh membantu anda dalam game dan jenis bisnes anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda dalam video seterusnya.